Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memperkenalkan satu inovasi menarik dalam pendidikan matematik, iaitu MathGPT. Tajuk yang saya akan kaitkan dengan MathGPT ialah tajuk ketaksamaan linear bab 7 tingkatan 1. Sebelum kita mula, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Laila Batrisha binti Amrizah. Pelajar tahun 1, Program Ijazah Sarjana Muda Sains Pendidikan Matematik dengan ketujuan. AI yang saya pilih ialah MathGPT. Bagi saya, MathGPT ialah contoh AI yang terbaik dalam pendidikan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Dan tajuk ketaksamaan linear melibatkan hubungan antara dua kuantiti menggunakan simbol ketaksamaan seperti lebih besar daripada, kurang daripada, lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan, dan mengandungi pemboleh ubah berpangkat 1, contohnya X. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa benda yang menarik yang ada dalam MathGPT. Terdapat 5 alat bantu yang ada dalam MathGPT. Yang pertama, video. MathGPT boleh menghasilkan satu video yang menarik menerangkan konsep matematik. Yang kedua, study guide. MathGPT juga boleh menghasilkan nota ringkas mengikut tajuk untuk ulang kaji. Yang ketiga, grafik. MathGPT boleh melukis graf secara automatik dan murid boleh menggerakkan parameter untuk melihat kesannya. Yang keempat, murid tak perlu susah-susah buat flashcard. MathGPT boleh bantu untuk hasilkan set flashcard untuk membantu hafal konsep dalam matematik. Akhir sekali, practice test. Kalau di sekolah, cikgu tidak memberikan latihan yang mencukupi, MathGPT sedia memberikan soalan mengikut tahap penyesuaian murid. Dan MathGPT juga akan sediakan jawapan lengkap berserta penjelasan. Jadi, bagaimana MathGPT dapat membantu topik ketaksamaan linear? Yang pertama, penjelasan secara automatik dan makna ketaksamaan. MathGPT boleh menerangkan simbol seperti lebih kecil, lebih besar, kurang daripada atau sama dengan, dan sebagainya. Ini membantu murid yang sering keliru dengan maksud simbol-simbol. Yang kedua, visualisasi dalam bentuk garis nombor. Murid boleh minta MathGPT untuk tunjuk garisan nombor yang jelas. Ini membantu mereka memahami penyelesaian ketaksamaan linear dengan lebih jelas. Yang ketiga, penyesuaian mengikut tahap belajar. MathGPT boleh menyesuaikan soalan dan penjelasan mengikut murid. Murid yang lemah akan mendapat penjelasan yang lebih asas, manakala murid yang lebih maju, MathGPT akan memberikan soalan yang lebih mencabar. Kesimpulannya, MathGPT adalah alat bantu yang sangat menarik untuk digunakan dalam bilik darjah. Ia bukan sahaja dapat membantu murid, tapi juga mampu beri motivasi untuk pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif.
Semoga video ni memberi manfaat kepada semua. Jumpa lagi.